Okey, baru-baru ni ada orang tanya pada aku, boleh tak buat satu aplikasi form untuk quotation, bila mana kita tekan quotation tu masuk ke database, dan juga boleh download as PDF kan. Okay, jadi aku dah cuba buat, ini guna Gemini. Canva AI masih aku tak cuba. Contohlah aku letak ni saya kat interpret, aku dah letak siap-siap lah, nak cepat. Lepas tu nanti jangan sebut kat ini, nanti data dia akan masuk ke sini lah. Ni contoh lah. Okay, ni dua kan, row kedua kan, row ketiga ni ditambah. Okay, tengok lah, aku tekan, lepas tu nanti dia akan tambah ini. Okay, nampak dia tambah, dan dalam masa yang sama dia akan keluarkan sebuah harga. Okay, kita tekan sini, dia akan keluar lah, contoh lah ini kita boleh design lagi lah, dia punya HTML lah. Okay, jadi nanti aku akan ajar step by step. Kalau hampa ada rasa nak lagi tahu benda-benda yang lain, boleh tanya aku akan eksperimen dan aku akan ajar.